Alhamdulillah guys, inilah hasil kami. Di kolam juga saya menggunakan umpan cili, Hakim menggunakan udang dan Rizal menggunakan udang. So total 4 jenahak. 4 jenahak. 4 jenahak, 4 ikan siakap merah. Okay guys, hari ni kita mau mancing lagi. So repeat balik, kita gunakan cili api guna cili api. Hari tu kita gagal. So hari ni kita nak bawa Rizal menggunakan set baru dia, menggunakan ultralight Okay, Hakim pun dah sampai. So kami hari ni kami bertiga bertiga. Okay guys, kita nak cari jenahak. Let's go. Okay. Abang datang dengan siapa bang? Anak beranak bang. Anak beranak tu dia dapat berapa ekor? 9. Pakai udang hidup? Udang hidup. Udang hidup tu dia. Berapa ekor dapat adik? Seekor. Seekor. Adik? Lagi tak dapat. Tu dapat seekor merah tau. Mantap. Okay guys, macam biasa kita akan interview semua kat sini. Dek ada dapat tak? Ada dapat tak? Dapat 3 ekor ikan? 3 ekor, 2 jenahak, 2 siakap, 1 jenahak. 2 siakap, 1 jenahak. Hui, power lah. Nama siapa dek? Farid. Farid. Okey, mantap. Adik Farid kita dah dapat 3 ekor So, pakai soft plastik Soft plastik. Oh, tu dia jenahak. Padu bang. Padu. Masuk YouTube ke TikTok? Masuk YouTube. Oh. Saya YouTube. selalunya masuk TikTok je. Masuk TikTok. Ini masuk YouTube. Ya. Dapat dek? Belum. Dapat dek? Kasih je lebih. Dapat dek? Anur. Haji, sangkut. Abang dah dapat 2. Sangkut. Dah dapat dah? Dia dapat 5. Seekor. Mantap. Dapat dek? Abang, Belum. nama channel abang apa? Di Adelan. Di Adelan. ADIADLAN. Ayah saya selalu tengok channel abang. Oh ya ke? Oh mantap. Ada tak bang? Ada. Jenahak ke siakap merah? Saya main cakap ni baru nak try kolam ni. Oh baru nak try? Baru nak try. Okay. Jom kita try. Kita Ini tengok. ikannya ganas-ganas bang. Ganas. Jom kita try. Oh alamak, kita sampai adik ni dah strike. Wow, padu. Padu dek. Lawan. Oh, ikan banyak hari ni. Kita enjoy lah. Pakai apa dek? Soft plastik. Udang. Jenahak. Jenahak. Tu 2. Hop. Mantap dek. Bang buat TikTok bang. Itu YouTube. Apa nama YouTube bang? Adi Adlan. Memang sak bang. Adi Adlan. Nanti tengoklah cari ADIADLAN. Saya dah like. Dah like dah? Oh, dah like dah. Mantap. Subscribe sekali. Oh, mantap. Okay. Kita try. Okay guys, hari ni kita memancing menggunakan cili api Cili api. So kita buat macam ni. Kita buang ni. Kita pakai macam ini lah. Harap-harap dapat hari ni guys. So hari ni kita try jenahak. Kita tengok macam mana. Okay. Wow, Hakim dan juga Rizal dah bersedia. Okay, jom kita mancing jenahak. Okay. Baling. Dah try lah? Jangan sangkut sudah. Risau sangkut je. Sini sangkut tu. Ni tempat sangkut bang. Tempat sangkut. Bawah ni entah banyak sampah tu. Tak tahulah. Bang, upload bila? Upload mungkin lagi 2 minggu je tu.
Oh, saya baik lucut. Oh, ada tali siapa pula ni? Okey guys, kita try baling belah sana pula. Risau sangkut je, sini banyak sangkut ni. Jangan sangkut je. Masalah sangkut ni, problem. Jangan sangkut sudah. Bukan balik. Dia ambil umpan je. Umpan je. Okey guys. Oh, tu dia. Tu dia. Adil bang, mantap bang. Itu dia guys. Kena juga cili kita. Itu dia. Umpan cili api kita berbisa Memang berbisa. So dia mungkin suka yang pedas kan. Dia suka yang pedas. Kenapa? Cili apadi. Oh. Sorry bang. Robot ikan tu. Sorry. Tali gengan. Jangan tarik dulu, Dik. Dia tarik dulu, Dik. Alamak. Siap. Okey. Silang bawah. Okey. Oh guys, ini besar. Kita terpaksa tahan dia. Oh, melawan. Oh, dia besar guys. Dia besar. Oh, dia besar guys. Dia besar. Oh. Dia besar guys. Oh. Besar guys. Mantap bang. Oh, melawan. Besar guys. Ni takut jangan putus Oh. Dia masih kuat lagi Masih kuat lagi guys. Oh, jangan lepas je. Alhamdulillah. Yalah, Rezeki pertama bang. rezeki pertama. So lepas ni kita tengok nak mancing sini lagi atau nak mancing siakap. Ingat guys, nikmat pancing bukanlah pada ikan sahaja, Betul lah, dah tapi pada pengalaman ni. Ikan cili api yang Jangan lupa guys, dalam kumpau itu pasti, strike itu rezeki. makan tu boleh pakai cili kan. Okey, kita tengok nak mancing siakap lagi ke atau nak mancing siakap. Ini jenah. Mantap. Tu dia Hakim. Oh, Hakim. Ya, Hakim. Hakim, mantap Hakim. Mantap Hakim. Hakim. Tahu, jangan ketat sangat. Okey, tak apa, tarik. Jangan risau, tarik je. Tu dia Hakim, ikan yang pertama beliau Kali datang bang. Tu dia Hakim. Wow. Tak apa, relax. Tenang. Tak payah. Relax. Tenang. Okey, tak apa, tarik. Pusing tu dia Hakim. Siakap merah. Oh. Siakap merah yang pertama beliau. Okey, tu dia dekat perut tu. Oh, tak apa Kim, layan je Kim. Tali 20 pound kan? Tali 20 pound tak ada. Macam ni kan Oh, mantap Kim. Relax, jangan tarik dulu. Relax. Tenang. Tarik nafas. Ya Kim. Kim, tenang Kim. Wow, itu dia. Besar. First time dia. First time dapat yang besar.
Tu dia Kim, dapat ikan besar oh. Okey, angkat sikit pakai grip oh, pakai grip. Tu dia Kim. Woo, ikan yang pertama beliau Mantap Kim. Woohoo. Check it out. Itu Rizal pula. Itu dia. Relax Rizal, relax. Drag ketat sikit, Okey. Okey, cukup. Okey. Okey, tu dia. Tak apa, relax, drag cukup. Tarik lagi. Yes. Tarik pulas. Tu dia guys. Rizal. Siakap punya pertama untuk makcik. Jenahak, sorry. Wow. Tu dia. Itu dia. Ini barunya namanya mancing. Yes, baru namanya mancing. Adik ni peminat setia saya punya channel dengan ayah dia siap like, siap subscribe. Okey, pegang dia punya perambut ujung tu. Pegang rod. Lepas tu pegang dia punya perambut ujung. Okey, tarik ke atas. Pelan-pelan. Yes. Bawa ke sini nanti jatuh ikan tu. Tu dia. Mantap. Grip. Buka mulut. Okey, ngam, pegang grip. Mantap. Ambil gambar, tak ada. Tu dia. Tanda. Rakan video dia masuk dalam grup. Okey. Tunjuk sikit. Yeah, tu dia. Hihi. Mantap. Okey, sambung. Okey guys, saya mancing untuk ikan kedua. So lepas ni kalau dapat kita boleh balik. Macam biasa gunakan cili api. Kita buang dia punya tangkai. Kita masukkan mata kail ni, sorokkan dia dekat dalam. Okey, supaya dia tak tersangkut. Bersama adik. Adik apa adik? Apa? Adik nama siapa? Khalif. Adik Khalif, adik nama? Faris. Faris. Adik Khalif dan Faris, dia akan menemani saya. Okey, kita cuba. So rupanya kat sini baru kita tahu sebab tadi kita try banyak sangkut lah apa tak ada. So kat sini rupanya. Tu dah menjerit dah, nampak tu. Adik Khalif dia menjerit. Oh, dia menggunakan udang Bang, saya ada 20 minit bang. 20 minit. Saya ada 20 minit. Satu lagi entry fishing. Cepatlah. Oh, dia makan tapi dia tak makan habis. Dia tak makan habis. Dia tak makan habis guys. Okey. Kita baling lagi. Cili kita. Ui, putus cili. Tengok guys. Dia gigitnya cili. Putus. Terkelakar. Tak pedas mulut dia tu. Pedas mulut dia guys. Kita hari ni kita nak mancing 2 ekor je sebab kita nak cepat. Lepas tu kita boleh pulang ke pangkal jalan. Oh, lucu. Dia makan cili kita, tengok. Oh, habis cili kita guys. Jom kita ambil cili baru. Okey guys, kita mancing balik menggunakan cili api. So tadi dia makan sampai putus-putus. Habis cili api kita. Cocok kat sini. Okey. Bye. Okey, Waalaikumsalam. Adik Faris sudah balik. So kita mancing ke seekor, kita boleh pulang Harap-harap
kita dapat, kita boleh balik terus. Kamera sengit sikit. Oh, lucut. Tengok cili kita ada ke tak? Oh, kat sini dia makannya, kat sini. Oh, dia habis cili kita, guys. Kita ambil cili baru. Tu dia Kim, ikan kedua. Dia hampir Parkinson Itu dia. Lawak, relax Kim, relax. Tarik nafas. Ya, tak apa Kim. Tarik je Kim. Tarik je. Tarik je Kim, tarik lagi. Takut kena kipas. Oh yes. Yes Kim, tarik lagi Kim. Ikan kedua beliau. Itu dia. Dia memang dah layan sekap merah. Itu dia. Kita main jenahak, dia main sekap merah. Wow. Itu dia. Itu dia, guys. Itu dia datang tak dapat apa berjam-jam. Hari ni tak sampai berapa minit je. Wow. Padu. Sudah, kita masih menantikan tarikan beliau. Berbelit pula macam Kim. Relax Kim. Okey, tarik yang perambut ni Kim. Rambut. Okey, itu dia. Alhamdulillah. Besar ni Kim. Ini 1 kilo 200 ni Kim. 1 kilo 200. Besar. Itu dia Kim. Kasih angkat. Ada tu bang. Sudah. Dia pula dah. Rizal pula dah. Dia orang berganti-ganti Berganti-ganti. Itu dia. UL dia berjaya juga. Dapatkan 2 ekor. Hari ni misi dia ialah menggunakan UL. So hari ni pun saya menggunakan UL juga. UL 05 1.2. So dia nak menikmati macam mana menikmati ikan besar menggunakan UL lah. Kalau kat laut susah sikit. Kalau kat kolam ada harapan sikit nak pakai UL. Menjerit. Saya pula berbelit time ni. Buka lah tali tu. Kita baru nak tukar umpan cili. Dia orang dah bertalu-talu kena ni. Wow. Rizal okey sebab tali dia 20 pound guys So jadi tak ada masalah. Yang saya punya ni 2 pound guys. 2 pound. Okey, tarik perambut dia. Kena tepi ke? Tu dia. Mantap guys. Habis. Tadi kata 2 ekor je. Dia balon lagi pula dah. Rosak. Ini pancing mana pula ni? Dia dah habis try light, dia bantai pula pancing ni. BC pula dah. Dah 3 ekor dah. Tu dia masih melawan, kuat. Ikannya.
Pegang tali atas pun boleh. Sebab kau 20 pound dah. Okey. Angkat. Oh sikit sikit. Kuat sikit. Kuat sikit. Okey. Yes. Mantap guys. Besar oh, sekilo 200 oh. Ni orang sudah tahan lah dia. Mantap. Lau. Yes, kita try siakap merah pula. Dia orang banyak macam siakap merah. Siakap merah kasar Macam je lah kita nak balik ni. Kita macam je lah menggunakan cili api. Okey guys. Oh tu dia. Okey, kita boleh pulang lah guys. Macam ni kita boleh pulang. Mantap guys. Wui sampai sana. Mampus. Sampai sana je sampai sorry. Dia pergi sampai sana guys. Kuat pula ni. Kita buat. Dia pergi sampai sana. Tali kita tak boleh tahan sebab 2 pound saja. Kita terpaksa biar dia penat. Sorry bang. Dia pergi ke sana. Dia pergi ke sana. Tali halus. Kita tak boleh nak tahan dia. Oh, kuat dia. Allah Akbar. Sorry kacau. Tali halus 2 pound. Oh. Kita nak balik dah ni guys. Jangan lucut je. Kita nak balik dah ni. Bagi dia penat sikit. Tarik lagi. Bagi penat lagi sekali. Last tarik. Okey cukup. Kita boleh pulang ke pangkal jalan. Ada lagi kekuatan ni. Kuat lagi. Alhamdulillah. Dah kita boleh balik. Kita boleh balik. Yes. Alhamdulillah. Kita boleh pulang ke pangkal jalan. Pulang. Dah. Cakap putih. Nak cakap putih pula. Dia nak cakap putih pula guys. Nak cakap putih? Nak cakap? Tak ya? Okey baik. Pagi-pagi bangun siap-siap berangkat, pancingan di tangan, semangat masih kuat, matahari mulai naik, cahaya menyinari langit menjadi saksi petualangan kali ini. Mancing, ayo kita mancing, lupakan yang enggak penting. Okey, inilah dia hasil kami. Okey Rizal mantap. Okey Kim. Okey, terima kasih kepada Cik Chris Dayanti. Terima kasih tolong rakam. Okey guys. Zas.
Dah. Alhamdulillah guys, inilah hasil kami. Di kolam Jugra saya menggunakan umpan cili, Hakim menggunakan udang dan Rizal menggunakan udang. So total 4 jenaha. 4 jenaha. 4 jenaha, 4 ikan siakap merah. Tiga. 3 siakap merah. Okey guys, jumpa anda di episod akan datang. Mantap. Terima kasih kepada yang tolong rakam siapa? Chris Dayanti. Ha? Chris Dayanti. Chris Dayanti, penyanyi penyanyi yang rakam kita. Mantap guys, check it out. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.